Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Malaika Alaina binti Muhammad Hilmi, berumur 12 tahun dari SK Rurendang. Kod sekolah TBA 4022. Pada masa lapang, saya gemar membaca novel dan melukis. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pensyarah. Pada hari ini, saya ingin perkenalkan pada rakan-rakan semua sebuah buku yang bertajuk Gelora di Hati Ana. Buku ini ditulis oleh Dahlia Zarif yang diterbitkan oleh Ana Muslim Sendirian Berhad. Buku ini merupakan salah sebuah buku dalam siri Ana Solehah yang diterbitkan pada tahun 2013. Novel ini mengandungi 124 halaman berharga RM10.90 di Semenanjung Malaysia dan RM11.90 di Sabah dan Sarawak. Mari kawan-kawan, saya kongsikan jalan cerita buku ini. Buku ini menceritakan tentang watak utama iaitu Ana Solehah dan dua orang adiknya, Ibrahim dan Lokman, yang merupakan anak yatim kerana telah kehilangan bapa mereka. Hidup mereka telah berubah sejak tinggal di rumah kebajikan Darul Riayah. Di tempat inilah bermulanya episod kehidupan Ana bersama adik-adiknya. Pada siri ini, Ana merupakan seorang murid yang ceria, bertanggungjawab, bersemangat, rajin belajar dan baik hati. Tetapi sikapnya berubah apabila Pak Long datang melawatnya pada hujung minggu. Pak Long mengutarakan soalan jikalau sekiranya mereka mendapatkan ayah baharu. Persoalan itu menghantui rutin hidupnya selama 2 minggu sehingga menyebabkan perubahan terhadap sikapnya yang ceria kepada seorang yang pendiam dan suka mengelamun. Perubahan sikap Ana telah disedari oleh adiknya iaitu Lokman dan rakan baiknya Idah. Akhirnya, sikap mengelamun Ana telah menyebabkan satu insiden yang tidak diingini berlaku, di mana pakaian sekolahnya telah hangus terbakar semasa Ana menggosok pakaiannya. Sedangkan sebelum ini, Ana merupakan seorang yang sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. Bukan itu sahaja kawan-kawan, pada suatu pagi, mula Ana tersilap membawa beg ke sekolah. Dia telah terambil beg yang berisi Al-Quran dan buku nota, bukannya beg sekolah yang mengandungi buku pelajarannya. Sepanjang hari, dia terpaksa menjelaskan kepada setiap guru mata pelajaran mengapa dia tidak membawa buku. Kejadian itu disebabkan kecuaian dan tidak fokus yang berpunca dari dirinya sendiri. Kegelisahan itu berpanjangan sehinggalah Ana membuat keputusan untuk tidak pulang ke rumah. Semasa cuti sekolah, sebaliknya meminta untuk menghadiri kem. Ini menimbulkan tanda tanya kepada ibu pengasuh Darul Riayah. Setelah diajukan soalan dengan berhemah, barulah Ana menceritakan mengapa sikapnya berubah sedemikian. Atas nasihat ibu pengasuh dan sokongan daripada rakan-rakannya, Ana telah menyedari kesilapan dirinya yang telah terbawa-bawa dengan emosi tanpa mengetahui kebenaran terlebih dahulu. Ana telah tewas dalam gelora yang berpunca daripada dirinya sendiri dan mengambil keputusan untuk bersemuka dengan ibu kandungnya, Mak Timah, untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Ya kawan-kawan, banyak pengajaran yang dapat dijadikan pedoman daripada cerita Gelora di Hati Anak ini. Pengajarannya ialah kita janganlah mudah terbawa-bawa dengan perasaan kecewa tanpa mengetahui kesahihan sesuatu perkara itu. Seterusnya, kita hendaklah berdepan dengan masalah dan menyelesaikannya dengan cara yang paling berhemah. Hakikatnya, cinta ibu terhadap arwah ayah masih segar mewangi. Ibu masih setia walaupun kadang-kala rindunya berkocak juga. Ketahuilah bahawa setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Yang paling penting adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu yang paling sakit adalah rindu pada yang telah tiada.
Bagi saya, buku cerita ini sangat sesuai dibaca oleh kanak-kanak yang akan meningkat dewasa kerana telah diterapkan nilai kasih sayang yang dibawa oleh watak anak kepada adik-adiknya serta terhadap rakan-rakan senasib di rumah kebajikan Darul Riayah. Buku ini juga memaparkan sikap berdikari yang perlu ada pada diri pelajar dalam mengharungi hidup bila dewasa nanti. Gaya bahasa penulisan yang digunakan mudah difahami dan menarik untuk dibaca oleh kanak-kanak seperti saya. Saya mengharapkan kepada penggemar novel bersili Ana Saleha agar dapat membaca semua terbitan anak Muslim ini kerana jalan ceritanya dekat dengan diri kanak-kanak yang akan meningkat dewasa seperti saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.